Cuba you all bagi pendapat dekat Ira. Ni design baru sampai tau. Yang ni untuk sedondon. Kalau you all nak cari sedondon seragam, nak pakai warna sama kan, dalam kuantiti yang banyak. 50 pasang, 100 meter. Yang ni corak batik lah. Kalau corak batik ni, Ira selalu buat untuk kain royal set tau. Okay, royal set ni apa yang best you all ni? Kain dia memang terletak di badan ni. Kain dia ringan, terletak di badan. Kain dia memang sangat-sangat best tau. Kain dia lembut, bila jadi baju kan, dia akan nampak kecil paling utama. Kalau perempuan, kalau lelaki ni dia akan nampak segok lah. Kalau orang Kedah habak kan, dia segok. Dia terletak di badan, sangat-sangat cantik. Ira sangat suka pakai royal set kalau untuk kain, untuk corak batik Okay, yang ni boleh open meter. Nak pakai berapa meter? 4 meter, 6 meter, 7 meter, 8 meter. Boleh pakai belakang. Nak 4 meter setengah, nak 2 meter suku, nak 2 meter untuk kemeja. Nak plus size, semua boleh kakak Cuma you all bagi pendapat dekat Ira. Dia ada 5 warna tau. Satu biru turquoise, hijau turquoise, peach colour. Okay. Hitam hijau. Okay, ni warna merah cili dengan warna purple. Yang ni purple betul ni. Okay, antara 5 warna ni, mana yang paling cantik? Dia ada 2 design. Satu design abstract. Ni design bunga kan? Okay, cuba you all komen bagi pendapat dekat Ira. Sebab Ira nak jahit baju ni. Mana yang paling cantik? Di mata you all, mana yang paling janguk? Ira ni suka warna janguk tau. Sambil-sambil tu Ira tunjuk lah you ni. Ni design kedua ni. Yang ni abstract. Okay ni. Ada customer dia suka abstract, ada customer dia suka bunga. Cita rasa setiap orang tak sama. Okay ni warna kedua. Design kedua. Okay, hitam, royal blue, merah cili. Ni. Warna merah cili. Warna apa lagi? Sekejap dah tengok. Hitam dah. Ni warna, okay ni purple. Purple macam purple. Ni purple betul tau. Purple comel ni. Lepas tu, ni warna apa? Ni merah cili Ira dah buka kan? Satu lagi warna gold. Ni warna, selalunya kalau warna macam ni hot selling. Okay ni warna hot selling ni. Ira nak bagi tahu dekat you special tau. Ni. Design baru ni kak. Okay, cantik kan? Cuba you komen. Design ni warna apa yang cantik tu Ira pakai? Design ni warna apa yang paling cantik? Cuba you komen.